Sebab aku ni adalah seorang yang suka bekerja, suka membuat kerja. Aku tak boleh ada masa kosong. Kalau ada masa kosong aku rasa bosan. Mesti akan buat something lah. So masa aku praktikal masa 2016 16 atau 15, 16 tak silap aku. 2016 aku start practical, and then start practical allowance masa tu 500 saja, dan 500 tu pun allowance lambat 2-3 bulan. So aku terpaksa survive nak cari duit nak makan. So malam tu aku kerja part time daripada pukul 6 atau 7 lepas maghrib macam tu, tak silap 6 sampai 10 aku kerja dengan upah sehari RM50. Sehari RM50 untuk 4 jam. So aku buat design untuk baju untuk satu company ni. Company memerlukan design part time, so aku buat design baju. Dalam masa yang sama aku juga buka open design. Siapa nak buat design, aku buka. Masa tu aku ingat lagi, masa tu pemilihan untuk MPP. So diorang ni perlukan designer untuk buat poster untuk diorang punya manifesto apa semua kan. So kawan-kawan aku jugalah. So diorang minta tolong. So aku boleh tolong, tapi diorang kena bagi token sikit lah. Tak banyak pun kat situ. So aku dapat dalam 4 ke 5 orang untuk aku buat dalam satu masa. So aku buat lah.